Okey, dia sebenarnya uh, apa yang aku nak kongsikan pada malam ni, pagi ni kan, dia lebih kepada fundamental tau. Basic, fundamental, dan juga dia kira asas lah macam mana untuk kita nak mencapai financial freedom. Dia secara tak langsung dia ada kaitan dengan emas. Secara tak langsung secara tak langsung. Dia sebenarnya financial freedom ni bukan setakat emas saja, dia macam-macam boleh. As long as engkau menyimpan, as long as engkau ada aset, as long as engkau tak ada hutang, as long as kau boleh menyumbang kepada negara, kau boleh menyumbang kepada family kau boleh menyumbang kepada komuniti. Jadi untuk financial freedom ni, dia ada 5 action yang kita kena buat. Financial freedom dia kena ada 5 action yang kita kena buat. Jadi secara tak langsung dia ada kaitan juga dengan emas untuk perkara yang kedua. Okey, perkara yang pertama, untuk nak dapatkan financial freedom, by hook or by crook, kita kena ada income. Income tu datanglah macam mana pun. Sama ada kita nak makan gaji, tunjuk kat sini Mana dia? Terjerat kad kredit ada tak? Sekejap saya tengok ada tak? 6, saya bimbing tak ada. Tak ada Okey. Dia by hook or by crook kita kena ada income. Sama ada kita muda, bukan muda lah, kita dah lepas belajar. Ada setengah orang bijak lepas SPM masuk universiti. Ada setengah orang bijak lepas STPM apa semua, dia masuk kolej, dia masuk macam-macam, dia masuklah IPT kan. So dia dapatlah diploma ijazah sampai ke master, sampai ke PhD. Dan dia bekerja. So ada income lah. Ada setengah orang dia SPM je, tapi dia terus kerja. Kan? Ada setengah orang sampai diploma dia terus kerja. As long as kau ada income, kau memang dah layak untuk nak capai financial freedom. Itu syarat pertama. Dia ada 5 syarat. Financial freedom ni dia kena ada 5 syarat. Yang pertama, kita kena create income. Cara nak create income, makan gaji, boleh buat business, boleh buat affiliate, boleh buat macam-macam as long as kau boleh dapat income. Yang pertama. Yang kedua, bila dah ada income, kita kena urus income kita tu dengan baik. Bila kita ada income, kita kena urus income. Macam mana nak urus income? Ada benda income yang kita dapat tu nak kena dibelanjakan. Apa yang kita nak kena belanjakan? Makan pakai, bil elektrik, bil utility, rumah, kereta dan sebagainya. Kan? Perbelanjaan untuk kenderaan, perbelanjaan untuk rumah, perbelanjaan untuk dapur, perbelanjaan untuk anak, perbelanjaan untuk diri sendiri dan sebagainya. Income kita, kita kena uruskan sebaik yang mungkin. Yang pertama, perlu dibelanjakan. Yang kedua ni, ramai orang tak buat. Perlu disimpan. Ini yang ada kaitan dengan emas. Kalau kita nak simpan, kita boleh simpan dalam pelbagai bentuk simpanan. Ada orang dia menyimpan duit, ada orang dia menyimpan emas, ada orang dia simpan kripto, ada orang dia simpan saham dan sebagainya. Duit dia tu dia letak dalam bentuk pelaburan. Duit dia tu dia letak dalam bentuk simpanan. Simpan dalam bank, labur dalam ASB, labur dalam tabung haji, labur dalam KWSP dan macam-macam lah dia punya kaedah dia kan. Jadi kena ingat, siapa-siapa yang nak melabur, nak gandakan duit, kena ingat satu je. Yang pertama sekali adalah pastikan risiko dia rendah lah. Kalau nak melabur dalam bentuk duit ni, pergilah melabur dekat ASB sebab dijamin oleh kerajaan. Walaupun dividen dia kecil, 5.75, tapi at least something lah duit beranak kan. Kalau kita simpan bawah bantal, tak beranak duit. Okay? So duit, income kita dalam bentuk duit, perlu dibelanjakan dan satu lagi perlu disimpan. Mentor saya selalu pesan, kalau kita nak jadi kaya, kita kena tingkatkan simpanan, kurangkan hutang. Tingkatkan simpanan, kurangkan hutang. Siapa-siapa yang ada hutang banyak, pendapatan dia pun banyak, dia susah nak dapat financial freedom. Kecuali lah hutang-hutang yang baik, hutang untuk bisnes. Tapi pastikan bisnes tak melingkup lah. Hutang untuk rumah ataupun hartanah. Pastikan harga hartanah tu semakin lama semakin meningkat. Ataupun kita sewakan.
aset yang boleh menjana pendapatan. Itu okey lah, hutang-hutang baik kan. Kalau gaji 3,000, layak pakai kenderaan lokal, tapi teringin nak pakai kereta import, contoh kan, gaji 3,000. Syarat untuk nak membeli kenderaan adalah 12 bulan gaji. 3 darab 12 berapa? 3 darab 12. Kan? Tak sampai 40,000 kan? 40,000 kan? 3 darab 12, 40,000 kereta apa boleh pakai? Tapi tak, aku gaji 3,000 kot. Aku nak pakai kereta import, pergilah beli kereta-kereta import. Padahal loan tak lepas pun. Kan? Sebab itulah kita kena ada rule of thumb ataupun SOP ataupun KPI. Kalau kita nak buat sesuatu tu, dia ada formula dia. Nak memiliki kenderaan tuan-puan, kita kena darab take home pay kita tu, darab dengan, bukan take home pay lah, take home pay darab dengan 12 bulan gaji. Itulah kenderaan yang layak untuk kita pakai. Janganlah terhegeh-hegeh nak pergi pakai kenderaan-kenderaan yang melepasi ataupun lebih tinggi daripada 12 bulan gaji kita. Benda boleh tangguh lah. Kalau kata mampu pakai kereta lokal, pakailah kereta lokal. Kalau mampu pakai kereta kereta second hand, pakai kereta second hand. Ataupun beli motor Faham ah? Sebab itulah kita kena berhati-hati. Kalau kita tak tangguhkan, dia akan menyebabkan bebanan kita tu semakin lama semakin teruk. Apabila bebanan kewangan semakin lama semakin teruk, dia akan menyebabkan pergaduhan, keretakan rumah tangga, bermasam muka dan sebagainya. Duit punya pasal, kewangan punya pasal ni, dia punya penangan dia, stres memang stres lah. Siapa tak ada duit semua stres. Siapa yang ada duit, muka dia senyum je. Clear tak? Tapi itulah, kita kena terima seadanya, bersangka baik dengan Allah. Apa yang Allah bagi kat kita, kita bersyukur lah kan. Yang pertama, kena create income. Yang kedua, kena urus income kita. Income kita perlu dibelanjakan, income kita perlu disimpan. Okey, dalam nak menyimpan, pastikan kita utamakan dulu benda-benda yang wajib sebelum kita simpan. Simpanan ni tuan-puan, dia ada dua. Tiga lah. Simpanan jangka masa pendek, simpanan jangka masa sederhana, simpanan jangka masa panjang. Simpanan jangka masa pendek ni selalunya adalah simpanan untuk emergency, kecemasan. 3 hingga 6 bulan gaji. Itu adalah simpanan untuk kecemasan. Maksud dia, dalam masa kecemasan, kita perlukan duit. Sakit demam, kenduri kenara, bukan kecemasan. Kematian, sakit demam, musibah, bencana alam. Itu kecemasan. Kena ada duit. 3 hingga 6 bulan. On the spot, duit tu boleh keluarkan. Jangka masa sederhana. Apa? Jangka masa sederhana ni, mungkin ada impian-impian kita yang kita nak. Jangka masa panjang ni 3 hingga 5 tahun lah. Jangka masa panjang 3 hingga 5 tahun. Jangka masa sederhana mungkin setahun. Jangka masa pendek 3 hingga 6 bulan. So kena asing-asingkan lah. Yang paling penting adalah jangka masa panjang, sebab impian hidup kita banyak untuk jangka masa panjang. Antaranya adalah nak beli rumah, jangka masa panjang impian. Pendidikan anak, jangka masa panjang. Nak pergi haji dan umrah, jangka masa panjang. Jaranglah impian yang kita buat tu untuk nak pergi haji umrah ni 3 hingga 6 bulan. 6 bulan lagi aku nak pergi haji. Mana boleh kan? Queue kan? Nak pergi umrah boleh lah. Nak beli rumah, bukannya 3 bulan lagi aku nak beli rumah. Tak, itu jangka masa panjang kan. Dana persaraan, dana melunaskan hutang, itu semua jangka masa panjang. Dana pelancongan dan sebagainya. So, dana jangka masa panjang ni, eloklah kita simpan. Jangan simpan dalam bentuk duit. Ini ada kaitannya ni. Kenapa saya kata jangan simpan dalam bentuk duit? Sebab duit kita tu dia terjejas dengan inflasi. Dia terkesan dengan inflasi. Bila duit terkesan dengan inflasi, dia akan menyebabkan nilai dia tu semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin kecil. Dalam pukul 3 dah. Kan pukul 3.
jam saya ni dia bunyi lah pukul 3 kan. Okey, duit sebab tu saya kata untuk jangka masa panjang dia ada kaitan dengan inflasi. Jangan simpan dalam bentuk duit tuan-puan. Tuan-puan, simpanan untuk jangka masa panjang jangan simpan dalam bentuk duit sebab duit terkesan dengan inflasi. Walaupun kita simpan dalam dividen, ada dapat dividen, kena ingat 3 hingga 5 tahun lagi nilai duit kita tu yang RM10 tu dah tak sama dengan RM10 sekarang. Okey. Itu sebab tu saya nak ingatkan, sebab itulah dia ada kaitan dengan financial freedom ni, dia ada kaitan dengan simpanan emas. Simpanan emas ni secara tak langsung dia ada kaitan. Kaitan dia adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Pakar kewangan, beberapa orang pakar kewangan yang tersohor selalu menyatakan kita kena simpan dalam bentuk aset yang orang cakap apa? Kalis inflasi. Okey. Yang terbaik adalah emas lah. 3 hingga 5 tahun. Sebab emas ni kena ingat, kita tak boleh nak simpan dalam masa 12 bulan. Sebab emas harga dia fluctuate. Cuba tuan-puan tengok baru-baru ni kan. 3 bulan lepas, harga emas RM700 kan. 3 bulan lepas harga emas RM700. Sekejap saya tunjuk ah. Kat mana lah saya nak tunjuk? Okey, kat sini. Cuba tengok ah. Ni saya tunjuk dekat sini Nampak ni? Ni. 30 hari semua nampak ni. Cuba tengok pergerakan harga emas. Dia naik sampai bulan 6. Oh, sorry. Ni dia punya graf ni. Ni untuk semua 7 jam, 30 jam semua. Saya tak ada graf yang bulan ni 13 bulan 6. Nampak ni? RM621. Kan? Sekarang ni dia tengah market correction ni, nampak ni. Kan hari ni berapa ni? Sekejap saya tengok ni. Hari ni berapa? 578. Hari tu bulan 5 lah. Sekejap paling tinggi harga berapa ni? Ni paling tinggi. Cuba tengok ni paling tinggi. 29 hari bulan. Kan paling tinggi. RM764. Terendah sebenarnya 561 kalau tak silap. Ni 25 Mac ni. Saya tak betulkan ni. Ini sebab dia automated ni. Automated ni saya tak betul lagi dia punya script ni. Cuba bayangkan tuan-puan. Ni. Harga emas ni dia fluctuate. Kan dia fluctuate. Dia naik gila kan. Jadi saya teringat ni yang apa yang saya nak sebut ni. Ada geng-geng yang menggadai emas di arah nu. Masa ni seronok lah. Kan ni menggadai emas di arah nu masa bulan 1 itu. Seronoknya gadai emas. Gadai kan. Ada dapat duit apa? Beli emas gadai lagi. Sekarang ni terduduk. Kawan saya kerja arah nu kan. Dia kata ramai yang terlelap barang kemas tu. Dia gadai bulan Januari. Kan selepas 6 bulan dia kena tebus balik. Ada yang bagi sampai setahun. Sekarang ni tak boleh nak tebus. Nampak ni, harga emas sebab nilai dia tu masa ni tinggi ni, nampak ni. Kalau bulan Januari hari tu, hutang dia tinggi kan, dia dapat kan. Dia nak membayar balik ni pokok dengan upah simpan tu dengan harga emas yang ada sekarang ni 578, beza dia dalam 200. Terduduk. Kawan saya ceritalah, dia jaga Ranu tu kan. So sekarang ni siapa-siapa yang suka menggadai-gadai emas tu kena hati-hati lah. Yang pertama, gadaian emas untuk dapatkan duit makruh. Okey, kalau kita menggadai emas ni sepatutnya kita kena gadai untuk kegunaan kecemasan. Saya ada buat kajian, bukan kajian lah, pembacaan. Tuan-puan boleh tengok dekat sini Tuan-puan boleh tengok kat sini, Zaidi Halim. Okey, zaidihalim.com ni kan. Dalam zaidihalim.com ni saya dah buat satu ni looping emas di arah nu. Kalau kita buka looping emas di arah nu ni, dia ada kupasan makruh oleh Ustaz Lariba. Fatwa hukum gadai emas. Kalau tuan-puan buka dekat sini, siapa yang suka gadai emas dapat duit, pergi baca ni fatwa kebangsaan. Irsyad hukum siri ke 357. Type ya. mufti.wp.gov
Cari hukum gadaian emas, irsyad hukum siri ke-357. Dalam ni dia ada sebut makruh. Ni dalam ni banyak ni ayat dia ni. Panjang ayat dia kan. Kat mana dia tulis kesimpulan dia nampak kat sini. Makruh. Kesimpulan dia, gadai emas untuk dapat duit. Lepas tu duit tu pergi beli emas, gadai lagi, konon-konon nak tambah duit. Hukum dia adalah makruh. Untuk tujuan pelaburan, nampak ni. Membeli emas baru. Sebagai kesimpulan, kami cenderung menyatakan perbuatan menggadai emas yang sedia ada, tujuan dia nak beli emas baru. Dia dapat duit, dia gadai emas, dia ada emas. Ada emas, dia pergi gadai, dia dapat duit. Duit tu dia beli lagi emas. Tujuan dia adalah untuk pelaburan. Kan? Tak boleh. Arahnu ni sebenarnya tujuan dia adalah ni. Ni arahnu ni. Arahnu. Mana dia? Ni mana dia? Maksud arahnu ni dekat sini. Sekejap Okey, ni. Ini pasal hutang. Syur cadangan mana dia? Arahnu ni sebenarnya dia adalah mikrokredit untuk kita buat aktiviti kecemasan. Ni nampak ni. Amalan berhutang tidak perlu dan tidak mendesak. Kemampuan pembayaran hutang perlu diambil kira untuk mengekalkan ni. Nampak ni. Jadi sekarang geng-geng yang menggadai emas pada bulan Januari hari tu, dia nak tembus tak boleh. Hutang dia tinggi daripada pokok yang dengan harga emas yang ada sekarang ni. Jadi tension. Jadi sebab itulah saya kata ada setengah orang dia kata kawan-kawan dia buat. Betul lah kawan-kawan dia buat. Tapi bagi saya, kalau kau ada ilmu, kau pergilah cari sumber-sumber yang sahih kan. Saya sebab saya buat kajian. Saya buat kajian ni kan. Mana dia? Dekat mana? Ni. Mana dia? Ni kat mana saya buka ni? Mana saya punya ni? Ni apa dia ni? Ni irsyad. Ya. Aku buka kat mana ni? Tak apalah. Saya buka dekat sini lah. zahidihalim.com. Okey, dalam zahidihalim.com ni saya buat kajian ni kan, looping emas ni. Oh, dah terbuka dah ni. Ni tak nampak. Aduh. Ni kejap saya pada ni looping emas ni. Hukum dia. Ni kalau nak tengok kupasan Ustaz Lariba, dia sebut makruh tanzih. Okey, saya buka dalam dia punya ni kan. Ni dia cerita ni. Ustaz Lariba cerita kan. Dia tentang apa semua, dia pun bagi huraian. Ni dia bagi cerita ni. Tuan-puan boleh cari dekat Rumah Biru ni. Dia bagi tahu kata hukum dia adalah ni, makruh. Rolling, teknik rolling emas ni. Ni saya bukan anti orang yang rolling emas ni. Saya nak bagi tahu dari segi hukum. Saya pun tak tahu sebelum ni. Saya pernah pergi menggadai, tapi saya menggadai sebab saya nak pakai duit. Saya tak menggadai untuk gadai ulang dapat duit, gadai ulang dapat duit, tak boleh. Nampak ni. So hukum dia adalah makruh. Okey. Hukum adalah makruh. Kat mana dia bagi tahu ni? Adalah arahnu ni bentuk apa semua ni kan. Ni. Alright. Ni saya dah buatlah kalkulator ni. Saya boleh buat kalkulator apa semua ni kan. Yang tu kemudian saya nak tunjuk. Kemudian satu lagi ni. Ada orang menyimpan emas. Sekarang ni saya tengok dekat TikTok ni dah tak banyak Dah tak banyak dah orang jual emas kecil-kecil tu. Saiz dia nampak besar. Tapi emas tu adalah emas 0.02 gram. Contoh emas 0.02 gram. Harga dia jual RM15. Ada setengah tu RM20. Harga standard emas di Public Gold tadi 578 kan. Ni Public Gold. Public Gold harga jual emas ni 1 gram 578. Nampak? Ni 578. Okey, saya letak kat sini 578. Emas tisu tu 0.02 gram dia jual RM15. Murah ke murah? RM15 memanglah murah. Tapi kau dapat besar kuku. Emas tu adalah emas yang sebesar kuku Jom kita kira perbandingan. Emas tisu 0.02 gram
Sekeping dia jual RM15, dapatlah 0.02 gram. Harga dia sebenarnya 1 gram RM750. Kenapa RM750? Kenapa? Sebab untuk 0.02 gram tu kena darab dengan berapa? 50 keping ah? Ya, saya kira kalkulator. Mana kalkulator? Kalkulator je ah. Saya buka kalkulator. 1 bahagi dengan 0.02. 50 keping. Ni. 0.02 gram ni kena darab 50 keping. Kalau RM15 darab dengan 50, dapatlah RM750 1 gram. Padahal dekat public gold, harga dia adalah RM578 1 gram. Mahal ke mahal? Memang mahal lah. Nampak ni? Harga standard di public gold RM578. Engkau kata RM15 ni murah. Padahal 1 gram. Kenapa 1 gram? Sebab dekat kedai emas, mana ada orang jual emas? Harga emas hari ni 1 gram berapa? Kita tanya dekat kedai. Kedai pun cakap, hari ni cik, harga emas 1 gram, harga ni sekian. 999 macam ni harga 1 gram. 916 harga dia macam ni 1 gram. Dia tak kata 0.5 gram harga macam ni, tak ada. Dekat kedai standard untuk ukuran adalah 1 gram. Untuk pergi dekat Arhanu pun sama. Hari ni harga berapa 1 gram? Kan? Sebab itulah kita kena convert dulu menjadi 1 gram. Jangan nampak murah kepada RM15. Kena tengok 1 gram berapa. Mahal lah. Jadi kesimpulan dia nampak ni. Ini saya buat lah. Okay. So saya suka benda-benda macam ni. Ini 2-3 benda yang saya nak beritahu lah. Ni looping, zakat, kira target, DCA, FAQ. Ni. Kira spread emas, prestasi harga emas dunia. Mana dia? Kira target emas. Ni. Kita rancang matlamat kita kan. Kita tengok ah. Kalau kita simpan duit, ini saya nak tunjuk lah. Kalau kita simpan duit, kan. Contohlah. Komitmen bulanan kita berapa? Kata gaji RM3,000. Untuk nak buat simpanan emas ni, kita galakkan 10%. Kalau gaji RM3,300 lah. Kan? Tempoh simpanan katalah kita nak simpan 10 tahun. Sebagai contoh. Jangka masa panjang. Harga emas masa hari ni RM578. So, kita bongkar realiti sebenar. Nampak? Dia kata apa? Kalaulah sebulan kita simpan RM300, tempoh 10 tahun, total kita akan dapat RM36,000. Kita simpanlah dekat ASB ataupun tunai dan kita akan dapat RM33,000. Sebab apa? Sebab purata inflasi 3.5% setahun. Itu saya cakap tadi. Kan dalam slide saya ni, kan ada ni inflasi ni. Saya kata, kalau untuk long term, duit terkesan dengan inflasi. Sebab tu saya kata, kalau kita simpan duit, nilai duit kita tu akan jadi kecil. Sebab apa? Sebab inflasi 3.5% purata setahun. Tapi kalau kita simpan emas, emas tak terkesan dengan inflasi. Tapi nilai dia semakin lama semakin tinggi. Dan dia ada spread. Walaupun dia ada spread 9%, tapi kenaikan harga emas setahun 10%. Dari segi kalkulator, kalau kita simpan emas, kita dapat RM54,000. Kalau kita simpan duit, jumlah yang sama kita dapat RM33,000. So, maksud dia apa? Maksud dia, untuk long term, simpanlah emas. Okay? Untuk long term, simpanlah emas. Kalau tuan-puan tak tahu macam mana nak simpan emas, nak saya bimbing, boleh je. Tak ada masalah. Saya boleh bimbing je. Saya boleh bimbing macam mana untuk nak menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Kan? Ini saya nak tunjuklah apa yang ada. Jadi, berbalik kepada tadi, apa yang saya nak highlight dekat sini adalah dia ada kaitan dengan inflasi. Nampak ni? Kita ada gaji kita rasa macam semakin kecil. Dulu gaji RM2,000 dah rasa kecil. Lepas tu gaji kita naik RM3,000. Masih lagi kecil. Gaji kita sekarang ni dah RM5,000. Pun dah rasa kecil. Sebab apa? Ni. Dulu kita ada duit RM100, kita boleh beli penuh troli. Sekarang ni RM100, minyak, beras, gula tepung. Telur-telur ni rasa tak boleh beli apa semua ni. Sebab apa? Nilai duit terkesan dengan inflasi. Okey, nilai duit terkesan dengan inflasi. Bila nilai duit terkesan dengan inflasi, kuasa membeli kita semakin lama semakin kecil.
contoh tabung haji saya tunjuk tabung haji tabung kos haji 20 kos haji 10 tahun. Saya tengok ada tak sekitar 17,000 2000 nampak ni kan. Kos haji pada tahun 2015 17,000 je. Nak pergi haji melalui muasasah tahun 2015 17,000 je. Sekarang ni dah naik kepada 33,000. Sebab apa? Sebab apa naik kepada 33,000? Bukan sebab kos haji tu mahal. Sebab nilai duit semakin kecil. Jadi pengurusan tu jadi mahal sebab nilai duit semakin kecil. Jadi macam tu lah. Nampak ni? Ni. 10 tahun lagi dia akan meningkat kepada, nampak? B40 sekarang ni 15,000. M40 23,000. T20 33,000. 10 tahun. Mana dia? Dia tak ada kat sini. Dia bagi tahu kat sini lah. Sama dengan roti gardenia. Kan? Kadar inflasi Malaysia 2026 nampak ni. 1.9% untuk bulan Jun. Ni untuk bulan Jun. Dia tak kira ni, dia kena tengok setahun. Nampak ni. Dia nampak ni. Nampak ni. Inflasi meningkat kepada 2%, 1.9, 1.6 suku tahun. Okey. Ni semua ada ni. Dia punya inflasi kan. Alright. So untuk long term kita kena tengok. Kita tak boleh tengok untuk ni untuk long term. Sebab tu saya kata mana tadi mana saya buka tadi. Oh ni teknik tu. Saya dah batam tadi kan. Ni tekniknya. Teknik kiraan simpanan ni. Ni kiraan simpanan tadi kan saya dah buat tadi kan. So saya kata kesan inflasi 3.5 ini saya ambil untuk long term. Kan 10 tahun tadi kan. So kita tengoklah benda-benda macam tu. Jadi berbalik kepada apa yang saya tunjuk tadi, financial freedom dia ada 5. Pertama, kita kena create income. Yang keduanya, kita kena urus income supaya income kita dapat dibelanjakan. Yang keduanya, boleh disimpan. Simpanan cash untuk jangka masa pendek. Simpanlah emas untuk jangka masa panjang sebab kita nak elak daripada inflasi ni. Inflasi ni. Inflasi dia mengikis pendapatan kita. Siapa yang ada duit banyak berkepuk dalam bank, angka nampak besar. Okey, angka nampak besar, tapi dengan kenaikan harga barang, minyak naik, kan, bil utility naik, sewa rumah naik dan sebagainya, angka yang besar tu nilai dia adalah kecil daripada tahun ke setahun. Pernah tak kita pernah dengar orang cakap ekonomi stabil? Tak pernah dengar kan? Saya sejak daripada sekolah menengah kot. Kan orang selalu cakap kan, ekonomi teruk ekonomi tak stabil. Lepas tu recession kan. Lepas tu tahun 1999, masa tu kan teruk gila kan. Tahun 2021, 2023, 2000 sampai sekarang. Ada tak orang cakap ekonomi, ekonomi kita kukuh sekarang ni. Ekonomi kita terbaik kan. Sekali perang Iran dengan Amerika, minyak harga naik. Kita tengok income kita macam mana. Seorang boleh dapat 200 liter. Hari ni reset kan, 1.8, 200 liter je. Minyak boleh isi 200 liter tanpa subsidi. Dulu kita isi minyak RM1 lebih je kan. RM1.25, RM1.35. Sekarang ni dengan subsidi dah RM1.9 kan. Tanpa subsidi RM3. Siapa yang dah habis kota? Ini semua kesan-kesan yang berkaitan dengan inflasi ni. Ni mengikis pendapatan kita, kuasa beli kita berkurangan, keperluan asas kita makin lama membebankan. Gaji kalau duduk dekat KL 3,000 kot, miskin bandar. 3,000 ke 5,000 miskin bandar. Cuba bayangkan. Mahal, barang jadi mahal akibat daripada inflasi. Duit gaji kita tak cukup tak bertambah, tapi harga barang naik kan. Ini lagi lah. Ini antara manusia-manusia yang susah nak dapat financial freedom. Yang pertama, ni jerat kad kredit. Kad kredit ni bukan tak bagus, tapi kena pandai guna.
Tuan-puan pergi follow, alah, time aku nak sebut ni tak ingat nama dia. Carilah dekat TikTok ni. Dia selalu buat live tentang penggunaan kad kredit. Cina ada, Melayu ada, India saya tak tahu, saya tak pernah dengar. Tapi Melayu ada 2-3 orang lah yang sembang kebaikan kad kredit. Cina ada. Ni TikToker lah yang sembang pasal kelebihan kad kredit. Sebenarnya kad kredit ni kalau tuan-puan nak pakai, at least tuan-puan kena ada 3. Satu untuk kegunaan, satu untuk EPP, satu untuk cover. Okay. So dia adalah kaedah dia. Sebenarnya bagus, tapi yang jadi masalah sekarang ni mamat ni kan, tenganga mulut. Dia ada satu kad kredit, semua benda dia nak guna kad kredit, dia lambat bayar, dia bayar minimum payment, sangkut lah. Dia tak pandai kan. Ni satu lagi bunga tinggi ni. Kalau buat personal loan, nampak ni. Buat personal loan, hutang banyak kan. Personal loan ni bahaya. Saya bukan anti personal loan. Nak buat boleh, tapi pastikan buat kena gaya dia. Kan orang nak buat open house masa raya tak ada duit, pergi buat personal loan, apa kejadah kan. Tak perlu, tak payahlah buat ni. Gaji habis untuk bayar hutang, bayar ni yang nampak ni. Kan. Satu lagi jenis-jenis geng-geng yang boros ni. Boros je kan. Dapat gaji nak tukar sport rim, dapat gaji nak tukar spoiler, dapat gaji nak beli baju mahal-mahal ni. T-shirt je 3-400. Gaji 3,000 je. T-shirt 3-400 nak beli, tak payah. Kan. Tangguh dulu. Nak beli benda-benda yang mahal, hobi-hobi kita dan sebagainya kan. Ini semua ni kan mentor saya sebut tadi kan, mentor saya cakap, siapa-siapa nak dapat financial freedom, first dia kena ada simpanan. Nombor 2 dia kena tambah aset. Yang nombor 3 dia kena zero hutang. Kalau ada hutang macam ni, macam mana nak financial freedom? Gaji dia, kalau income tax, contohlah income tax kan, claim dia punya income dia 1,000,000 setahun, tapi expenses dia 500,000, 700,000, nak buat apa? Hutang keliling pinggang, tak payah. Sebab tu saya kata, siapa-siapa yang ada banyak hutang, financial freedom dia memang susah nak dapat. Okay. Ni, siapa-siapa yang dah kahwin, tolong buka akaun emas untuk anak-anak, supaya umur dia 1 hari, umur dia seminggu, umur dia setahun dah ada akaun emas. Akaun bersama dengan parent lah. Sebab apa? Sebab long term. Kalau kita simpan duit, terkesan dengan inflasi, rugi. Baik simpan dengan emas. Dalam public gold, kita ada akaun junior. Akaun junior, syarat dia adalah ada IC, dah boleh my kid dah boleh simpan. Kan? Boleh buat auto debit, minimum RM50. Nampak ni? Yuran pengajian makin mahal, duit tunai tak cukup, simpanlah emas 1 gram 1 bulan untuk anak kan. Jadi terjamin. Bila umur dia dah 17 tahun, cuba bayangkan, 1 bulan 1 gram. Sekejap saya kira. 1 bulan 1 gram, 1 darab dengan 12, darab dengan 17 tahun. Dia dapat 204 gram. 204 gram, okey. Kalau harga hari ni 204 gram darab dengan 578. Dia dah ada 117,000. Harga emas hari ni. Harga emas 17 tahun nanti mungkin RM1,000 1 gram, mana kita tahu. Sebab harga emas dia semakin meningkat. Ni untuk siapa-siapa yang dah kahwin, dah ada anak, dana untuk pendidikan anak, kena ingat dana untuk pendidikan anak 17 tahun lagi, mula simpan sekarang, sebab yuran pengajian semakin lama semakin tinggi. Tunai kita, kalau kita nak masa tu lah baru kita nak simpan, memang letih lah. Mula daripada sekarang, 1 gram 1 bulan. Pelaburan untuk anak, simpanan long term. Alright. Ini sama juga. Tadi cerita pasal anak, ini cerita pasal kita. Duit KWSP kita cukup tak untuk hari tua? KWSP mensasarkan 600,000. Kena ada at least minimum 600,000 at least minimum kena ada dalam akaun bank, dalam akaun KWSP untuk persaraan. Tapi bergantung kita bersara nanti, macam mana kita nak berbelanja. Contoh saya bagi contoh, umur kita dah 60,
agak-agak kita boleh hidup berapa tahun lagi. Kalau ikut jangka hayat penduduk Malaysia 75 hingga 78 tahun. Katalah kita ambil 75 tahun. Umur 60 kita dah bersara. Nak pergi 75 tahun ada 15 tahun lagi. Dalam tempoh 15 tahun kita tak ada duit. Harapkan duit KWSP je. Berapa banyak? Jadi kalau kita nak kira balik congak, katalah sebulan kita terpaksa belanja katalah 3,000. Contoh bil utility, makan apa, rumah semua dah settle bayar, katalah 3,000. Makan sebulan ni, sebulan. Kan? 3,000, okey, darab dengan 15, darab dengan 12. Nampak? Kita perlukan 540,000. Dalam masa 15 tahun nak hidup, ini tak kira pakaian apa semua ni. Basic saja. Saya ambil 3,000 sebab apa? Dah mengambil kira kos hidup dan sebagainya, kenaikan harga barang dan sebagainya. 3,000 bahagi dengan 30 hari, kan setiap hari nak kena belanja. Sehari 100. Sehari kita nak kena belanja 100 average. Sehari ni average lah purata kan. 100 sekarang mungkin kita boleh makan banyak. 100 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Mungkin 100 tu macam RM50 ni nilai dia. Tengok. Kan? Jadi kita nak hidup 15 tahun. Kita minta lah panjang umur kan. 15 tahun lagi. So kita perlukan 540,000. Sebab kita dah tak ada kerja. Orang kerajaan lain lah. Orang kerajaan dia ada pencen. Tapi pencen banyak mana sangat. Geng-geng jusa ke atas dia dapat full. Kalau yang bukan jusa ni 50% ya kan. 50%. Katalah dia pencen gaji 5,000 kan. Dapat 2,500. Sebulan 2,500. Tak cukup dengan kos sara hidup sekarang ni kan. Kecuali lah dia duduk kat kampung. Dia tanam dia tanam sayur, dia tanam apa semua. Boleh lah kan. Kita pun tak tahu macam mana kan kehidupan akan datang. Tapi kos sara hidup memang akan tinggi. Alright. Sebab tu lah pihak EPF menyatakan siapa-siapa yang tak cukup 600,000. Okey. Saya rasa saya ada buat blog lah. Ya. Saya ada tulis blog. Ni dekat blog saya ni. Dekat blog saya ni. Sekejap KWSP. Ada tak? Simpanan. Persaraan. Ada tak? Jumlah wang dibenarkan untuk bahan ni bersara di Malaysia. Nampak ni? Ni saya kecilkan. Nampak ni? Okey ya. Okey. Menghampiri jangka hayat purata rakyat Malaysia 75 hingga 76 tahun. Okey ya. Ni dia buat calculation ni. Sekejap saya tengok. Ni nampak ni. Dia buat calculation. Ni ada tau. Nampak ni. Mitos pembunuh senyap. Mana ni? Ni. Makanan dan keperluan saja. Nampak ni. 1,500 sebulan. Kalau makanan saja dah 450. Ini kita ambil 15 tahun lah. Kan? Kita ambil kat sini dia bagi tahu berapa tahun lah. Tadi ni 15 hingga 20 tahun. Kita nak menampung hidup, kita pencen umur 60. Jadi kita memerlukan bekalan 15 hingga 20 tahun lagi tau. Sebab apa? Kita mengharapkan umur kita panjang. Sebab jangka hayat penduduk Malaysia adalah 75 hingga 76 tahun. Ini data daripada Jabatan Perangkaan. Jadi 15 hingga 20 tahun lagi kita nak hidup. Berapa banyak kita kena ada duit? Ni nampak ni. Ini garis panduan ni. Okey. So kalaulah cara berbelanja kita tu macam T20, ni dia akan jadi macam ni. Kalau kita nak ni jadi T20 macam tu lah. Nampak ni, pengangkutan, gaya hidup, kecemasan dan sebagainya. Jadi angka 1 juta ni nampak macam cukup-cukup atas kertas. Campur lagi dengan kadar inflasi kan. Mungkin kuasa beli bernilai nampak ni. So boleh baca lah dekat sini. Dia punya kita baca kesimpulan. Kita baca kesimpulan. Ni nampak ni. Kesimpulan untuk golongan B40 memerlukan sekurang-kurangnya 600,000 hingga 900,000 untuk perbelanjaan sepanjang 20 tahun. Ni. M40
perlukan 1 hingga 2 juta. T20 3 masak kan. Ni. Tuan-puan pergi dekat simpanemas.my ni, simpanemas.my ni, tuan-puan pergi dekat blog. Blog saya ni saya banyaklah menulis buku yang terkini 5 bulan Julai. Banyaklah blog ni, tajuk-tajuk blog ni boleh tengoklah. Kan? Kalau nak tengok ni macam ni, Financial Freedom bermula dengan tabiat menyimpan. Ni apa yang kita baca hari ni kan. Tabiat menyimpan Financial Freedom. Kita kena buat nampak. Boleh bacalah dalam blog saya ni. Okey. Jadi saya tutup lah. Ni kita balik kepada sini. Ni EPF kan. Ni kena ada semua ni untuk long term. Alright. Ini penutup lah. Dah sejam lah. Saya sedia bimbing. Kalau tuan-puan nak menyimpan emas, okey, kalau naklah apa-apa saja ilmu yang berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi dan juga simpanan emas, saya boleh bantu tuan-puan. Tuan-puan pergi saja dekat saya punya nama apa, TikTok, zahidihalim.com, ataupun tuan-puan boleh pergi dekat simpanemas.my. Okey, insya-Allah dalam simpanemas.my ni saya boleh bimbing tuan-puan macam mana untuk nak menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Dalam Zahidi Halim ni, tuan-puan pergi dekat sini. Ni, bawah sekali ni. Ni web ZNR yang saya buka tadi. Simpan emas secara betul, tepat dan selamat ni. Semua ada. Saya dengan isteri saya, kami adalah dealer public gold. Dan kami boleh membimbing tuan-puan untuk menjadi penyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Sebab kami dulu boros, tak ada simpanan kecemasan. Asbab kepada simpanan emas, banyak impian hidup kami dah tercapai. Okey. So boleh bacalah. Ni harga emas semasa pun ada dekat sini. Okey, kenapa pilih public gold, semua ada ni. Disahkan Batu Syariah, organisasi kukuh, diiktiraf di antarabangsa, modal serendah RM100. Okey, transaksi online melalui mobile app. Dia post emas berinsurans JIT, jual emas terpakai, perhiasan dengan jaminan beli balik murah, harga lebih murah. Okey, ini produk-produk yang ada dekat public gold, kita boleh tengoklah. Okey, cara nak mula simpan emas, daftar akaun, jangan dapat bimbingan daripada kami. Mulakan simpanan RM100, pantau harga dan tambah simpanan. Ini tak ada masalah, kita ada grup VVIP. So saya akan bagi tahulah. Okey, cara beli emas semua ada kat sini lah. Pergi dekat TikTok saya je. Pergi dekat TikTok saya, tuan-puan akan jumpa zahidihalim.com ni. zahidihalim.com ni, kat bawah sekali ni dekat gambar rumah ni dia ada web ZNR, Zahidi and Rohaya Network. Kalau buka ni nampak ni, Zahidi and Rohaya Network, znr.com. Okey. So okey tuan-puan, saya kata isu itu saja untuk perkongsian pada pagi ni. Sebenarnya saya nak test speaker. Ni tengok speaker dah okey. Alright lah. Tadi saya berjalan dalam 20 minit tu. 20 minit saya test speaker, tak berjalan-jalan. Tapi sekarang ni tengok alhamdulillah macam dah okey. Tengok esok saya cuba live lagi dalam keadaan yang macam ni. InsyaAllah nampak macam lebih okey kan. Hari ni lebih kepada teaser lah, teaser. Okey tuan-puan, setakat tu saja. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seberkekurangan ni daripada saya. Kalau tuan-puan nak bantuan saya untuk menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat di bawah jenama Public Gold, pergi dekat saya punya profile, follow saya dan masuk saya punya bio link saya, zahidihalim.com. TikTok zahidihalim.com kan. Mana dia? Ni apa benda ni? Ni zahidihalim.com nampak kan? Ni zahidihalim.com ni. Ni buka zahidihalim.com ni, jumpalah benda lah ni. So nak tahu lebih lanjut, semua ada ni, semua ada kat sini. Ni web rasmi, dealer, semua ada lah ni kat sini. Okey, kalau nak tengok yang network tadi, ni kat gambar rumah ni. Alright, itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.